وأحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maaf tuan-puan, Allah mungkin tuan-puan sebaiknya benar-benar muhtaj dan kata Allah. Kami ini hari 22 Mei 2026. Alhamdulillah, anda meneruskan. Assalamualaikum. Masih meneruskan saya terapi lagi untuk di HD Rehab. Allah mudah seterusan itu insyaAllah. Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah. InsyaAllah selepas ni yang biasa dengan cek BP. Lepas tu kita ke InsyaAllah mungkin OT, PT dan Hydro. Tinggal ni InsyaAllah. Dia biasa tak fee. Kemudian Cikgu Nabila. Ingat pun. InsyaAllah. Tengok sikit lah. Ingat. Ni kira prosedur Kalau darah rendah pun tak boleh buat juga. Kalau dah tinggi kita rehat dulu. Ingat, ingat. Okey. 10469. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita ke OT selepas ni. Morning. Okay. Kita dah masuk ke roh zone. Tinggal satu untuk proses OT, occupational therapy. Macam bahasa Melayu ni cara kerja. Tengok siapa yang jadi. Dia kata yang 12. Tak ada orang? Tak ada orang. Assalamualaikum. Boleh cek saya tak? Cek. Dengan Hakim. Hakim duduk tengah. Alright. Bersama dengan Cikgu Hakim. Allah, pagi bersama Cikgu Hakim. Ini tugas-tugas saya. Kena buka. Kena pasal ini cabut dulu Cabut yang sini. Pusing. Tapi tak boleh pusing. Jangan pusing dengan tangan yang sihat. Pusing dengan tangan. Tangan yang perfect je lah. Alright. Lepas tu pasang balik. Pasang balik. Tapi cabut semua dulu baru pasang balik. أنت الحكاية منذ القدم قلبي يناديك في كل حين حبك. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى. Set 3. Ya. Set 3 kita kena pusing. Kalau ni okey. Kalau buka sebelah tadi ya? Sebelah? Oh ini ya. Boleh tak? Kalau nak angkat ni kan. Boleh. Tu yang saya nampak kan. Satu. Ni macam mana budak ni? قلبي محتاس طمني على الإحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب
Alhamdulillah. Oh, OT pagi. Buat tangan. Tengok barang-barang ni macam barang main budak-budak. Doa ya. Yang ni satu pilihan lah untuk dewasa kan. Right. Saya ni apa yang akan jadikan program besok ni, insya-Allah. Ini masuk ke zon fisioterapi. Assalamualaikum. Ni adakah dia? Tak. Siapa nama? 10.5. 10.5. Yang macam tak ada nama ke? Asal Amira Syaira. Yang mana ni? Oh, atas tu. Asal aku ni. Oh ni selit. Siti Amira Nur Syahira binti Nurizan. Baik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi Muhammad nabina binur hadina min Makkah habibi nur سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد
Alhamdulillah selesai. Selesai bab OT, bab motil. Bab PT. Macam apa? PT dikenali oleh Cikgu Siti Amirah Syakira binti Nurizan. Saya mencabar usain balance kaki kanan ni untuk melongkat yang kanan. Ini saya subat makna set untuk kat rumah. Lepas ni akan masuk hydro insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala. Ni bagus. Dan minta maaf tak dapat buat video untuk hydro proses. Mandi lah. Mandi Jumaat. Alhamdulillah yang menguruskan untuk Allah Rabbi apa untuk hydro ni Cikgu Najwa dan Cikgu Solihin, InsyaAllah. Alhamdulillah. Tadi lepas hydro jumpa dengan admin. Admin pesan untuk jumpa doktor lah. Dan doktor ada cakap mengenai mind untuk minda ni ada ingatan agak kurang sikit. Dan juga urusan tangan ni kan. Jadi kalau ikut tarikh untuk dia istirahat ni Anur hanya sampai 14.6 saja. Dan dia akan buat rayuan akan buat mohonan lah kepada pihak Sok-Sok untuk tambahkan sebulan lagi lah. Itu ikut keputusan Sok-Sok macam mana. Dan dapat jumpa dengan case manager Puan Nabila untuk isu yang bangkit lah. Ya, ini hari Jumaat. Sekejap lagi nak tunaikan solat Jumaat. Seperti saya nak iklan untuk penjualan jual beli rumah seperti biasa. Dan jual beli kenderaan pun tiada masalah seperti biasa juga. Cuma nak ingat untuk yang siapa yang perlukan untuk kewangan, yang ada rumah nak jual dengan segera, InsyaAllah Anu akan bantu dengan sebaik-baiknya. Dan juga siapa ada kenderaan nak segera nak guna duit pun boleh turun direct pada Nur. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah.